Kepelbagaian sambutan perayaan di Malaysia termasuk Hari Raya Aidilfitri sudah pasti menjadi antara pemangkin penting kepada pertumbuhan ekonomi domestik. Dan seperti yang dikongsikan pada awal rancangan tadi, limpahan perbelanjaan musim perayaan turut dirasai pemain industri, khususnya peniaga dari pelbagai peringkat. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai topik lonjakan ekonomi Aidilfitri, bersama saya di studio ketika ini Encik Muhammad Azaman Nizam Baharun, Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Berdasama. Encik Azaman Nizam, terima kasih meluangkan masa bersama BIS Malaysia. Terus saja kepada perkongsian topik hari ini, lonjakan ekonomi Aidilfitri. Jika Aidilfitri ini dianggap sebagai satu sektor ekonomi yang penting setiap tahun, sejauh mana ia sebenarnya menyumbang kepada pergerakan ekonomi domestik negara? Dari segi perspektif ekonomi, kita melihat kita boleh menganggap Aidilfitri ini sebagai seasonal economic engine yang menggerakkan banyak sektor. Ya. Bukan sahaja kalau kita sebagai contoh yang diwawarkan tadi, bagaimana sektor runcit telah menyumbang dari segi 17% kepada KDNK Malaysia. Dan semasa musim perayaan, terutamanya Aidilfitri, ia memberi lonjakan yang besar, hampir 15 ke 25% dari segi jualan. Jadi ini menunjukkan bagaimana ekonomi sangat bergerak, momentum dia sangat begitu jitu waktu musim perayaan, termasuk juga sepanjang bulan Ramadan. Namun demikian, ia turut merentas pelbagai sektor yang lain. Sebagai contohnya pengangkutan, logistik, termasuk juga dari segi pakaian, dari segi makanan dan minuman, termasuk juga catering, dan dekor raya, rakan-rakan kita yang buat contohnya hamper, korporat dan sebagainya. Jadi limpahan dan momentum Aidilfitri dan juga sepanjang bulan Ramadan ini sangat sangat signifikan dari segi limpahan ekonomi. Yeah. Kalau kita melihat dari segi economic multiplier effect, sebagai contohnya, setiap RM1 yang kita belanjakan oleh pengguna, ia memberi impak yang sangat besar. Multiply pada anggaran saya hampir RM1.50 ke RM2. Sebagai contohnya, apabila kita membeli sepasang baju raya, jadi limpahan ataupun efek tu kepada contohnya tukang jahit, mendapat pendapatan. Kepada pemborong kain ada pesanan. Yang terlibat dalam logistik dan juga penghantaran penghantaran produk dapat limpahan. Yeah. Yang membuat social media, yang membuat live streaming, yang membuat promosi di digital platform mendapat komisen. Yeah. Rakan-rakan anak-anak muda kita yang terlibat dalam industri gig sebagai contohnya, mendapat pendapatan tambahan daripada situ. Yeah. Jadi kita melihat Aidilfitri ini amat menjana pendapatan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tidak terhad kepada komuniti perniagaan ataupun usahawan khususnya, tetapi kepada seluruhan rakyat yang membuat sebagai sampingan, golongan si rumah yang menjalankan aktiviti home base, yang membuat perniagaan contohnya bakery dan juga kuih raya ataupun biskut raya dari rumah. Baru-baru ini saya ada berkunjung ke Bazar TAR, Bazar Raya di Jalan Tunku Abdul Rahman. Dan saya bertanya sendiri kepada para peniaga, limpahan ekonomi itu bagaimana? Ya betul, dengan di bawah Kerajaan Madani, di bawah Kementerian Wilayah menawarkan RM400 kepada booth ataupun lesen perniagaan, dan kami bagi pihak Berdasama mengucap terima kasih kepada pihak Kementerian Wilayah yang menurunkan sewa ataupun lesen kepada peniaga bazar raya khususnya. Apa yang saya ataupun dikongsikan oleh para peniaga, sebagai contohnya saya ada bertanya kepada peniaga songkok sebagai contohnya. Jadi usahawan ataupun golongan si rumah, mereka mendapat manfaat dengan contohnya menjahit tepi. Songkok tu, jahitan tepi, dan juga memperkemaskan songkok itu diberikan kepada warga ataupun masyarakat sekitar. Yang saya bertanya tu di Ipoh, di Perak. Jadi manfaat daripada industri songkok yang ada sepanjang bulan Ramadan ataupun untuk sambutan Hari Raya ini turut dirasai oleh
komuniti setempat. Ya. Saya nak tahu juga Encik Azam, kalau trend jualan pada tahun ini, mungkin kalau ada sebarang peningkatan ataupun lonjakan ataupun penurunan yang ketara mungkin, tapi saya gantung dulu soalan itu, Encik Azam. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama dalam segmen perkongsian Bold Base mengenai lonjakan ekonomi Aidilfitri. Masih lagi di studio bersama saya Presiden Perdana Encik Azam. Kalau melihat kepada ramai usahawan kecil ini bergantung kepada musim perayaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin kalau ada maklum balas daripada ahli Perdana tahun ini, ada sebarang trend peningkatan ataupun penurunan ketara dari segi jualan? Ya, sudah pasti. Maklum balas yang terima daripada ahli-ahli Perdana di seluruh negara, mereka melihat trend peningkatan jualan itu sangat memberangsangkan. Okay. Ini disumbangkan faktor dengan banyak inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh para kerajaan, dengan adanya gaji premium dan juga gaji minimum 1,700. Jadi memberi nilai tambah kuasa membeli rakyat, khususnya dalam membuat persiapan Hari Raya dan juga sepanjang bulan Ramadan ini. Yeah. Kalau kita lihat ramai usahawan khususnya di peringkat mikro dan kecil, lonjakan khususnya kalau kita melihat dalam aspek digital contohnya. Yeah. Jadi mereka menjalankan perniagaan sepanjang bulan Ramadan ini berlaku lonjakan yang sangat ketara. Hampir 30% hingga 50% jualan di sepanjang bulan Ramadan ini kalau kita kumpulkan sepanjang tahun jualan. Jadi mereka mendapat limpahan lebih daripada 5% sepanjang bulan Ramadan dan juga sepanjang ataupun seminggu pertama Syawal ini. Yeah. Ini khususnya kepada yang terlibat dalam contohnya biskut raya, pakaian tradisional seperti baju kurung, baju Melayu, macam tadi songkok, sampin, dan tidak lupa juga yang terlibat sebagai contohnya catering yang berniaga di bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi multiply effect tu sangat memberangsangkan sepanjang bulan Ramadan dan juga di awal sambutan Syawal yang sedang berlangsung sekarang ini. Yeah. Jadi saya percaya dengan kekuatan dan kuasa beli rakyat pada hari ini sangat membantu kepada ahli-ahli kami Perdana dan komuniti perniagaan keseluruhan bahawa musim perayaan seperti Aidilfitri dan juga sepanjang bulan Ramadan ini benar-benar memberi limpahan dan lonjakan jualan dan juga memberi nilai tambah kepada pendapatan khususnya kepada ahli-ahli. Dan ada juga di kalangan ahli kita yang menjadikan orang kata peak season ataupun jualan sepanjang bulan Ramadan ataupun sepanjang Syawal ini tadi, jualan dia boleh cover setahun. Boleh cover setahun dan sudah tentu memberi orang kata satu nilai dari segi orang kata peningkatan aliran tunai. Jadi dengan adanya kekuatan aliran tunai ini mereka mampu untuk membeli stok, untuk menambah dari segi mempromosikan produk dan juga memperbaiki sistem perniagaan. Contohnya meningkatkan ke arah digitalisasi sebagai contohnya. Membuat promosi yang lebih hebat untuk persiapan untuk yang akan datang sebagai contohnya. Dan limpahan ekonomi ini bukan sekadar di kawasan ataupun di bandar-bandar besar. Limpahan ekonomi ini kita lihat boleh juga disifatkan sebagai ekonomi balik kampung lah. Betul. Kerana tradisi balik kampung menyebabkan aliran wang bergerak dari kawasan bandar keluar bandar dan dari sudut ekonomi tempatan. Bagaimana Perdana melihat ini sebenarnya membantu menggerakkan ekonomi di kawasan luar bandar seperti perniagaan kecil, gerai makanan dan juga sektor pengangkutan terutamanya? Ya, sangat tepat. Hari ini tradisi balik kampung memberi limpahan terutamanya kepada masyarakat luar bandar. Kalau kita lihat dari segi data menunjukkan hampir 3 ke 4 juta warga Malaysia daripada bandar khususnya akan bergerak balik kampung dan sebagainya. Jadi ini sudah tentu memberi limpahan kepada aliran keuangan secara tidak langsung bagaimana pergerakan apabila masyarakat bandar balik ke kampung, pulang berhari raya di kampung, ia juga membawa aliran tunai juga ke kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, kita lihat pergerakan dari segi ekonomi, sebagai contohnya kedai-kedai makan, yang dahulunya mungkin dipenuhi oleh warga tempatan. Jadi apabila warga bandar balik ke kampung,
Jadi sudah tentu lonjakan 3 ke 4 kali ganda pengunjung akan membeli sebagai contohnya di gerai makanan, di kedai-kedai runcit, termasuk juga di pasar pagi, pasar tani dan sebagainya. Yeah. Dan ini termasuk juga lonjakan dari segi industri tempatan, sebagai contohnya produk-produk berkaitan contohnya pelancongan, homestay. Jadi kita lihat bagaimana faktor-faktor ini sangat menjadikan ekonomi luar bandar itu secara tidak langsung dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini menjadikan satu revenue accelerator lah kita kata kepada PMKS, yang mana tidak terhad kepada bandar, tetapi PMKS kita di luar bandar saja mendapat manfaat daripada tradisi balik kampung ni tadi. Ya. Mungkin serba sedikit secara ringkas Encik Azam mengenai peranan platform digital ketika ini, bagaimana tahap kebergantungan peniaga kepada platform digital? Ya, sudah tentu. Kita seperti yang kita sedia maklum, kita ada TikTok Shop, kita ada Shopee, kita ada live streaming, kita ada Instagram Live, FB Live dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya memberi peluang terutamanya dalam industri gig, industri yang berasaskan digital ekonomi. Dan seperti yang kita lihat kepada data ekonomi negara yang berkaitan dengan digital ekonomi negara, sebenarnya mencatatkan melepasi hampir 1 trilion transaksi e-commerce di Malaysia. Jadi ini membuktikan bahawa platform e-commerce ataupun digital yang berasaskan perniagaan atas talian ini sangat memberangsangkan. Dan ini memberi peluang kepada anak-anak muda dan juga belia-belia untuk mencuburi bidang perniagaan dengan kos yang sangat rendah. Sebab apabila mempromosikan produk-produk di platform digital, mereka boleh without produk melalui orang kata apa macam affiliate program, melalui program yang bersifat sebagai contohnya penggunaan sebagai contohnya live selling, dan juga kita boleh mempromosikan di seluruh negara, capaian tu di seluruh negara, membuat promosi 24 jam. Jadi ini satu langkah yang sangat baik untuk kita gerakkan ekonomi, walaupun Aidilfitri yang bersifat bermusim, yang bersifat orang kata apa sementara, tetapi impak dia sangat besar kepada ekonomi negara. Bagaimana melihat kepada seruan Perdana Menteri yang turut mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap berbelanja secara berhemah, khususnya dalam suasana ekonomi global yang masih tidak menentu akibat ketegangan geopolitik? Adakah Perda Sama, bagaimana Perda Sama melihat keseimbangan antara berbelanja untuk musim perayaan seperti Hari Raya dan mengurus kewangan dengan bijak? Ya, betul. Kita amat bersetuju saranan yang Perdana Menteri agar dalam kita menangani isu konflik Amerika dan Iran yang sedang berlaku sekarang. Jadi sudah tentu amalan berjimat cermat itu adalah langkah yang sangat jangka panjang untuk kita memastikan kecairan ataupun perbelanjaan kita itu dapat kita jaga secara berhemah. Jadi namun demikian, di peringkat kita usahawan, kita sentiasa mencari jalan bagi memastikan sebagai contohnya kos production ataupun pengeluaran itu dapat kita minimumkan, dan yang paling penting bagaimana untuk kita pertingkatkan kualiti. Kita kena berarah kepada inovasi, kita kena berarah kepada digitalisasi sebagai contohnya, menggunakan segala medium, contohnya tadi platform e-dagang dan sebagainya, supaya kita boleh dapat mengurangkan kos, dapat kita menangani secara bijak supaya apa saja geopolitik, krisis global yang berlaku pada hari ini, kalau sekiranya memberi kesan, ia boleh masih lagi dalam kawalan. Dan yang paling penting bagaimana untuk kita menyerap kos itu tadi. Kita tahu akan berlaku peningkatan kos, produk-produk import akan meningkat, kos logistik meningkat, tetapi dengan kita dapat menyerap kos, dengan kita meningkatkan kekuatan dari segi kualiti produk, ia mampu untuk memastikan survival dan juga jualan kita itu sentiasa momentum sentiasa terbaik. Baik, terima kasih Encik Muhammad Azamani Nizam Baharun, Presiden Perda Sama, untuk perkongsian pandangan mengenai lonjakan ekonomi Aidilfitri. Apa yang penting, keseimbangan antara peluang perniagaan, perbelanjaan yang berhemah dan juga sokongan dasar kerajaan yang berkesan akan menjadi penting bagi memastikan momentum ekonomi bermusim ini dapat dimanfaatkan secara mapan oleh rakyat. Untuk itu, Base Malaysia berakhir di sini. Saya Hazel Desmond.
Salam Malaysia Madani.